Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Tengku Amirul Arif Shah bin Tengku Mahmud Imran selaku ketua kumpulan pada kumpulan ini. Hari ini saya akan membentangkan kajian kami yang memfokuskan kepada pengurusan TVET berasaskan AI. Secara ringkasnya, slide pengenalan ini akan menyentuh mengapa transformasi digital dalam pengurusan institusi latihan adalah satu keperluan yang mendesak hari ini. Latar belakang dan IR 4.0. Pertama sekali, kita harus sedar bahawa dunia sedang berada dalam fasa revolusi industri 4.0. Cabaran utama kita adalah untuk melahirkan tenaga kerja yang bukan sahaja mahir teknikal tetapi juga future ready. Oleh itu, integrasi kecerdasan buatan atau AI dalam sistem pengurusan TVET bukan lagi satu pilihan tetapi satu kemestian. Ia bertujuan untuk merapatkan jurang antara silibus latihan dengan keperluan sebenar industri yang kian berkembang pesat. Metodologi dan lokasi kajian. Bagi memahami amalan ini dengan lebih mendalam, kajian saya telah meneliti amalan pengurusan di IKBN NAKA. Saya telah menjalankan sisi temu bual bersama kepimpinan institusi untuk mendapatkan perspektif terus tentang bagaimana teknologi ini diterjemahkan ke dalam gerak kerja harian. Apa yang ingin saya fahami adalah bagaimana pihak pengurusan menyesuaikan cara kerja tradisional dengan elemen automasi dan data yang dibawa oleh AI. Fokus 4 fungsi pengurusan. Fokus utama kajian kami terbahagi kepada 4 fungsi, iaitu perancangan yang lebih tepat, pengorganisasian sumber yang lebih sistematik, kepimpinan yang berwawasan digital, dan akhir sekali, pengawalan kualiti yang lebih efektif. Kesimpulannya, penggabungan elemen-elemen ini adalah kunci utama untuk memastikan IKBN, NAKA dan institusi TVET amnya terus relevan dalam melahirkan tenaga kerja berkualiti tinggi bagi era IR 4.0. Sekian dan terima kasih. Baiklah, kita beralih pula kepada dapatan temu bual yang telah kami jalankan kepada pemimpin TVET yang kami jalankan pada sebelum ini, yang dimana berkaitan dengan kepimpinan dalam organisasi. Yang pertama adalah motivasi dan adaptasi teknologi. Beliau memotivasikan staf dan pelajarnya untuk menghadapi perubahan teknologi zaman. Dengan ini, beliau yakin hasil kerja dan matlamat organisasi akan selaras dengan perubahan teknologi zaman sekarang yang mendadak. Yang kedua adalah gaya turun padang, yang dimana beliau terlibat secara langsung serta memantau kemajuan kerja kepada staf bawahannya dan juga kepada pelajar. Dengan ini, beliau yakin hasil kerja yang dihasilkan akan sentiasa selaras dengan matlamat organisasi. Yang ketiga adalah kolaboratif, yang dimana beliau bekerja sama dengan orang bawahan untuk menyelesaikan apa-apa masalah yang dihadapi dan juga gerak kerja yang dijalankan, dan bukan hanya setakat memberi arahan. Dengan ini, staf-staf dan orang bawahan akan lebih bersemangat untuk menyelaraskan dan mencapai objektif organisasi. Dan yang terakhir adalah hubungan silaturahim. Beliau mewujudkan hubungan rapat dengan staf dan orang bawahan dengan mengadakan aktiviti riadah dan sukan antara mereka. Dengan ini, staf bawahan dan juga pemimpin akan lebih rapat dan dapat menyelesaikan apa-apa pun masalah secara perbincangan, kerana jurang yang besar itu telah dihapuskan antara masing-masing. Kedudukan hierarki dan aliran autoriti. KBS bertanggungjawab mengubah dasar, menetapkan standard pendidikan serta mengurus protokol bajet. BPKB atau BBKB memantau pelaksanaan program, membangunkan silibus dan mengurus pensijilan. Pengarah IKBN mengurus takbir institusi secara menyeluruh selaras dengan dasar dan objektif pendidikan. Timbalan pengarah menyelaras urusan akademik dan operasi harian institusi, ketua jabatan atau unit, menyelia pelaksanaan khusus, tenaga pengajar dan kualiti latihan. Tenaga pengajar melaksanakan pengajaran, bimbingan dan penyeliaan pelatih, manakala pelatih mengikuti latihan, kemahiran dan proses pembelajaran secara berterusan.
Okey, seterusnya adalah saya akan menerangkan kepada anda semua tentang falsafah pendidikan kebangsaan. Yang pertama sekali adalah dari segi konsep, iaitu ia menekankan pendidikan yang sepanjang hayat bagi melahirkan insan yang seimbang dari segi jari, iaitu jasmani, emosi, rohani dan juga intelek. Yang kedua adalah prinsip, iaitu FPK melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia dari tahun 2013 hingga 2025 yang menekankan kepada akses, kualiti, equity, perpaduan dan juga kecekapan. Yang ketiga adalah teori. Ia adalah menggunakan teori klasik dan juga teori pengurusan transformational. Yang terakhir sekali adalah kualiti dan kesaksamaan, iaitu PISA dan juga TIMSS telah menjadi penanda aras bagi dalam pengagihan sumber. Pengurusan fizikal hal ehwal murid. Yang pertama, hal ehwal murid HEM tugasnya adalah memantau kehadiran dan disiplin murid, pelajar secara automatik. HEM juga menganalisis data pelajar untuk mengesan risiko keciciran awal dan menyokong sistem sokongan kaunseling pintar berasaskan data tingkah laku pelajar. Yang kedua, pengurusan fizikal dan fasiliti adalah menyelenggara fasiliti secara teratur dan mengurus aset bengkel dan peralatan latihan yang cekap, mengoptimalkan penggunaan ruang makmal dan tenaga dengan selesa. Yang ketiga, impak kepada TVET dapat meningkatkan kecekapan dalam mengurus institusi dan menyokong persekitaran pembelajaran yang selamat dan kondusif. Ini dapat melahirkan graduan TVET berkemahiran tinggi dan relevan industri pada abad ke-21. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Faris bin Saringat. Hari ini saya akan menerangkan tentang isu dan semasa. Okey, yang pertama, mari kita lihat apakah cabaran ini. Resepsi masih dianggap sebagai pilihan kedua yang kurang berharga berbanding laluan akademik. Padahal ia adalah landasan kepada kerjaya yang kukuh. Yang kedua, kualiti kurikulum. Tenaga pengajar dan peralatan perlu sentiasa terkini dan selaras dengan keperluan semasa untuk menjamin graduan kita berdaya saing. Yang ketiga, pembiayaan. Kekurangan dana yang berterusan menjadi halangan besar yang menghalang kemajuan infrastruktur dan program. Seterusnya, industri perlu ada penyelarasan erat dan hubungan erat antara institusi dan industri untuk memastikan kemahiran yang diajar adalah kemahiran yang dicari. Seterusnya, teknologi mesti berintegrasi dengan kemajuan teknologi terkini agar graduan kita tidak ketinggalan zaman digital. Akhir sekali, pendidikan TVET patut menjadi hak semula, bukan keistimewaan. Setiap lapisan masyarakat harus dapat manfaat daripadanya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Izzahman Hassan bin Muhammad Nazli. Nombor kad matrik saya adalah CB240112 dan untuk slide ini saya akan menerangkan tentang cadangan penambahbaikan daripada kumpulan saya. So, untuk first kali saya akan letak pendekatan DWI ataupun manual plus AI kerana manual itu seperti hands-on dan plus AI ni dia ibarat kita menggunakan AI untuk membantu pembelajaran pelajar. Hands-on ni perlu diterapkan kerana ia akan menambahkan pengalaman dan ilmu secara praktikal kepada pelajar-pelajar. Dan yang kedua saya letak ialah pelaksanaan AI secara berperingkat dan realistik, iaitu apa itu? Ia akan memfokuskan kepada institusi yang berkeupayaan kewangan terlebih dahulu. So, jikalau institusi itu mempunyai kewangan berlebihan, diorang akan menggunakan kos-kos tersebut untuk membeli barang-barang yang mempunyai AI yang sangat-sangat tinggi dan maju dan sekarang ni. So, cara untuk kita nak gunakan alternatif tersebut, kita akan menggunakan latihan industri LSI dan lawatan industri bagi tempat yang belum ada teknologi AI canggih. Kerana di situ kita akan melihat betapa canggihnya kegunaan AI ni pada zaman sekarang ni. So, untuk yang ketiga saya letak ialah garis panduan jelas penggunaan AI untuk pelajar. Ini amat penting kerana ia akan
ia selalu digunakan untuk daripada pelajar lah, sebab kerana apabila kita hanya ingin mencari maklumat, info, fakta, auta ataupun benda-benda yang kita memerlukan seperti kerja report kita, student ni dia akan menggunakan AI tersebut dan copy paste. So bagi saya seperti ChatGPT ini tidak boleh dipercayakan sangatlah seperti itu. Kita tak boleh mengambilnya sebulat-bulatnya kita mengambil copy paste. Kerana di dalam ChatGPT pun dia ada benda yang dia betul, ada benda yang dia tak betul, ada fakta dia betul, ada fakta yang dia tidak betul. Dan untuk yang terakhir sekali ialah pendedahan awal dan kesedaran AI ni, saya rasa ia perlu diterapkan daripada zaman sekolah lagi supaya student-student atau pelajar-pelajar ini tidak akan terasa culture shock. Culture shock cakap apa? Kejutan budaya kerana diorang tidak tahu lagi tentang culture AI tersebut. So itu saja daripada saya, Muhammad Izan Farhan bin Muhammad Nazli. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ashraf Akmal bin Ahmad, bernombor matrik CB240231. Okey, untuk kesimpulan, pengurusan di IKBN Naka di bawah Encik Muhammad Nazli bin Hisham berjaya mengaplikasikan teori pengurusan pendidikan yang terdapat dalam topik 1 hingga topik 4 dalam konteks TVET Malaysia. Kejayaan ini didorong oleh kepimpinan transformasional yang kolaboratif dan beretika dalam memimpin perubahan AI ataupun IR 4.0. Namun, cabaran utama masih tertumpu kepada kekangan peruntukan, kewangan dan keperluan menaik taraf infrastruktur bagi menyokong transformasi digital di institut di bawah Encik Muhammad Nazli bin Hisham.